guys, minggu ni aku camping di Lenggong di Riverine Nature Camp. Dia dekat ni lah, Kampung Sumpitan, Lenggong, Perak. Okay, aku nak review sikit campsite ni hari ni. Okay, bila korang datang sini, dia tak kisah jalan dia semua betar. Sampai sini korang akan nampak ni lah, signboard dia yang besar ni. Okay, jom kita masuk dalam kawasan campsite. Kita tengok apa yang ada. Dekat campsite ni dia ada tapak camping, chalet dan tok piknik lah. Okay, bila masuk sini korang akan nampak ni lah view dia. Ini dekat bahagian depan lah. Ini bahagian dapur. Ini open hall ataupun tempat CO tunggu kampus lah. So sini ada juga tempat sewa pelampung. So sini dia ada juga chalet. Ada 3 chalet macam tu. Atau 4 chalet. Okay, dekat pintu masuk ni korang dah ada nampak toilet lah. 2 lelaki, 2 perempuan dan ada macam kolam mandi juga ni. Okay, kawasan depan ni dia kawasan parking kereta lah. Depan ni je. Ni owner dia, Pak Lee. Okay, Pak Lee. Ini owner campsite Pak Lee. Okay, Pak Lee, cerita sikit campsite ni. Ada berapa tapak macam mana, Pak Lee? Tapak dekat camp area A ni ada yang single 10x10 ada satu je. Okay. Kemudian yang 20x10 kita ada 5-6 tapak macam tu lah. Kemudian tapak pasir ada 3. Dan kalau ada ruang kosong tu, kalau nak pacak atas ground pun boleh lah. Dan bawah yang kawan kita ambil ni camp area B ada 2 tapak je, ada kanopi. Okay. Kemudian sebelah ujung sana tu ada kawasan Kelah tu pun ada satu kanopi kan. Kawasan sekitar ada tu. Itu bahagian open space Pak Lee dalam peta tu Yang open space tu sebenarnya dah close sebab tanah sebelah tu. Bahagian belakang ni lah. Dah ambil, jadi saya bagi dekat dia lah, priority untuk dia lah. Okay. Reserve kawasan dia. Okay, macam Pak Lee cerita tadi, sini dia ada bahagian atas dan bahagian bawah lah. Okay, ni bahagian kolah depan ni. Toilet semua bahagian depan. Sini bahagian dapur tadilah dengan open hall tu. Okay. Sini yang kalau korang tengok daripada maps tu, ini bahagian A. A ni di bahagian atas. A1 sampai A9. Okay, nanti dalam maps tu aku akan letak dalam maps nanti. Aku akan letak legend. Yang ni dia ada tapak 10x10, 20x10. So tapak dia simen lah yang ni. Ada yang kecil, ada yang besar. Itu semua akan berbeza harga lah. Okay, sini dia ada plug point. Okay, korang jangan risau lah. Plug point dia ada. Okay, dia centralized. Yang atas ni dia centralized. Cuma korang kena ada extension lah, 20 meter atau 15 meter. Macam ni. Macam ni dia ada 6. Ada 5, sorry. So ni tapak dia. Tapak dia bersimen semua. Cuma sini dia ada natural punya akar kayu. So nama pun nature. So dekat sini pun belakang ni ada, mungkin sini yang cakap tapak yang belum letak simen lah. Cuma musim sekarang ni kena macam hati-hati sikit lah, sebab sekarang musim durian. Mungkin ada buah yang jatuh. Okay. So tapak dia memang, sini memang redup yang atas ni. A1 sampai A9. Nanti aku akan letak legend.
Sebab sekarang korang tak payah risau, dia ada link website apa SKB ataupun Buk Tapak, situ korang boleh tengok detail lah. Aku letak nanti korang tengok. Dia punya toilet semua banyak lah, jangan risau. Okay. Terus akan kata Pak Lin nanti kita tengok kat bawah pula. Cuma bawah ni korang kena ni lah, angkut barang sikit. Angkut barang kena ni sikit lah sebab dia bawah ni agak tinggi. Ni yang bawah ni yang harga premium sikit. Sebab dia ada canopy. Macam aku ni datang dengan family. So tangga dia agak stiff jugalah. So ni yang bahagian bawah. Ni dia punya ni lah. Dia punya signage. Sini pun banyak pokok durian juga. So ni yang ni tapak premium ni yang RM80 punya. So sini korang tak perlu pakai flysheet sebab dia memang ada kemah. So korang tengok air dia memang landai sini. Jadi kita tengok bawah. So yang ni 20x20. So tak kisah. So aku memang booking 2 tapak ni, B1 B2 kat bawah. So kalau hujan kau tak kisah sini. So sini tak ada tapak sebab dia dia curam sini. Tapi owner cakap buah durian jatuh ambil. Dan sini dekat pokok buluhnya, hujung ni. Cuma dulu dia ada macam tempat piknik sini. So sekarang dah tak ada dah sebab dah macam dah reput. Air dia pun memang ni landai. So ni kemah aku. Okey, dekat yang bawah ni, kalau yang korang nak datang family ramai, dia 10-20 orang ke boleh lah sini beramai. Dia 4 kemah, 5 kemah yang kecil boleh lah sini. Sebab aku ni sebab kemah besar. So sini ada 5 plug point. Sini banyak lah. Kalau korang boleh datang sini, kena extension kena panjang. Dan ada lampu kat sini. Khas lampu untuk kat sini. Ni ada tengah ni. So dekat depan ni ada tangga juga turun. Air dia bagi budak-budak memang best sini sebab dia tak tinggi. Cuma sana bahagian tapak air tadi kat atas tinggi sikit lah, kau kena panjat. So kita pergi bahagian hujung ni pula. Campsite ni dia tak banyak sangat tapak dia. So korang tak adalah berbuat sangat toilet. Okey, ni bahagian hujung yang open space yang dalam legend tu, yang dalam peta tu Pak Lee cakap itu dah tak ada. Mungkin ni akan jadi tempat yang tapak B yang B3 ataupun C. Kita tak tahu, nanti kita akan update dengan Pak Lee macam mana. Sini pun boleh dalam 5 kemah ataupun 4 kemah boleh sini. Sini paling hujung lah. Dan air dia memang best. Dia kuning bukan sebab air dia kotor tau. Kuning ni sebab air dia ni, pasir dia colour kuning, nampak tu. Air dia jernih. Pasir dia yang kuning, nampak. Oh, best. Kawasan ni pun tenang. Lagi kita ambil video, kita main ni. Flying Fox apa. Sungai dia korang nanti aku tunjuk korang boleh sewa pelampung. Hanyut dari sana sampai sana. Sungai dia memang best lah. So sini pun ada, sekejap nak tengok ada plug point ke tak. Atau sini bahagian wild. Oh, bahagian sini tak ada ni lah.
Sini tak ada plug point. Oh ada, sorry. Sini ada juga plug point. Ni ada 5 kat ujung ni. Okay. Okay, sini bahagian ujung lah. Dekat pokok buruh yang macam apa ni? Macam pondok ni. Macam bumbung ni. Agak best dan agak bahaya juga, takut tiba-tiba dia reput. Okay. Sini tapak di hujung. Air dia. Air dia memang bestnya, cuma air dia tak dalam lah. Okay, ni sedikit sebanyak lah pasal campsite ni. Sebab kawasan ni pun tak besar. Dan dia berada di Lenggong, Perak. Kita orang dari KL dalam dekat 3 jam jugalah. Nanti kita tunjukkan video kita bermain water tubing kat ujung sampai ujung sana. Nanti untuk kemudahan korang, aku akan letak link SKB lah, ataupun book tapak. Korang boleh tengok di situ untuk book tarikh bila yang waktu sesuai. Sungai dia memang best. Dan cuma kat bahagian bawah ni tak mesra wagon sangat lah. Korang kena angkat sikit. Sebab atas so tinggi. So dia tak berapa mesra untuk kita tarik wagon barang. So itu yang penat sikit lah. Okay, kalau yang mana nak datang area Lenggong ni ataupun yang berdekatan dengan Lenggong ni, korang bolehlah try Riverine Nature Camp. So pokok dia sini semua teduh-teduh lah, pokok durian. Cuma salah satu asas dia sini lah, tangga ni. So agak yang tapak kat bawah ni agak penat sikit lah nak angkut barang. Ni tempat pot gambar. Okay, nanti kita share video-video yang berkaitan tempat ni. Aku kat sini 3 hari 2 malam. Cuma satu yang tempat ni yang kena jaga-jaga sikit sebab sini dia ada apa? Monyet. Itu je dia punya ni. Monyet tempat dia, kalau ada barang makanan tu kena jaga-jaga sikit. Tadi banyak, sekarang dah slow sikit. Okay guys, sini dia hujung tapak. So daripada pokok buluh ni sampai ke kemah yang putih sana tu, tu hujung dah. So korang tengok sini sungai dia macam mana. Memang best sungai dia ni, air pun sejuk. Air je ni, yang kuning ni pasir, bukannya air dia colour kuning. Ni memang budak-budak, heaven untuk budak-budak lah. Dan air dia pun yang macam korang tengok ni tak deras sangat. Dia air dia tenang je. So kita akan menyusuri sungai ni nanti dengan pelampung. Kita tengoklah macam mana hasilnya nanti. So ni aku bawa korang jalan-jalan sepanjang sungai ni. Kau tengok air dia jernih. Nampak kasut aku.
Ni tapak campsite kat atas. So korang boleh main benda ni. So untuk budak memang best lah kawasan ni. Sungai dia tak perlu risau lemas ke apa, memang cetek sungai dia. Okay, tapi ikut preference masing-masing lah. Ada yang suka sungai dalam, ada yang suka cetek yang bawa anak-anak tu. So yang ni memang aku recommend. Kalau yang family anak yang kecil-kecil tu memang best lah. Sampai ke hujung campsite. Lagi aku akan share video main pelampung pula. So yang ni dekat tangga atas tadi tu lah. Ini bahagian depan kemah B1, B2. So ni tapak atas, tempat tadi. So ada kita orang berempat ini. So dia punya tapak sampai hujung ni je. Tapi kalau nak hanyut sampai hujung sana pun boleh, cuma larat tak larat nak balik tu je lah. Memang best lah sungai ni. Korang memang patut adalah dalam list camping korang sini. Sungai dia memang best lah. Aku tak tipu lah. Kira korang tengok sendiri nilai mata korang sendiri. Situasi malam kat sini cerah. Toilet pun cerah. Tapak camping pun semua dikelilingi lampu. Ni tapak di atas. Yang tapak kita orang kat bawah. Bawah ada lampu gak. Cerah kat bawah. So waktu malam tak perlu risau lah kat sini. Semua cerah. Okay, ni sedikit sebanyak view waktu malam. So untuk chalet kat depan ni lah. Ni parking kereta.